Mereka gunakan baju dalam kempen mereka untuk fitnah kita. Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, UMNO dan juga Barisan Nasional. Di sini kita nak bagi tahu maksudnya Fadli pun dah tak nak bersama dengan Perikatan Nasional ni. Sebab fitnah, adu domba, penipuan, pembohongan yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tolak. Kita tolak sama sekali politik sempit, politik adu domba, politik fitnah, politik pembohongan, politik penipuan ini. Kita bina Malaysia ini dengan politik apa? Politik sejahtera. Politik yang ada akademik, politik ilmu, politik yang ada akhlak, politik yang ada adab, politik yang ada rasa tanggungjawab, kasih dan cinta sayang terhadap negara kita, Malaysia ini. Ini negara kita. Kita wajib kasih dan sayang. Ini negara kita. Ini tanah tumpah darah kita. Kita dibesarkan, kita dilahirkan di sini. Kita bekerja di sini. Dan insya-Allah satu hari nanti kita juga akan mati di atas muka bumi Malaysia ini. Menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kasih, cinta dan sayang akan negara kita ini. Soal perpaduan, kita tidak boleh berkompromi. Ya, tuan-tuan dan puan, kita ada perbezaan pandangan, idea dan juga pendapat. Tapi soal negara ini, soal perpaduan ini, soal kesejahteraan kehidupan warga dan juga masyarakat dalam negara kita ini, kita tidak boleh berkompromi. Perang dalam pilihan raya, kita boleh perang. Tapi kesatuan, perpaduan, kesepakatan kehidupan warga dan juga masyarakat dalam negara kita ini, kita tidak boleh berkompromi. Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia terbaik.